Nak simpan duit ke simpan emas? Mestilah simpan emas. Sebab apa? Sebab kalaulah ni awak semua ni simpan dalam bentuk duit, apa yang berlaku? Tak boleh menyimpan, tak boleh nak menabung. Duit bocor, beli tu beli ni, masuk 1,000 keluar 1,000, masuk 2,000 keluar 2,000. Tak selesai-selesai. Simpanan tak ada, simpanan kosong. So macam mana nak settlekan benda alah ni? Masalah tak ada simpanan, masalah tak boleh menabung, kena simpan dalam bentuk emas. Emas fizikal lah sebaiknya. Kalau dekat public gold, boleh menabung emas serendah RM100 je. Mudah. Sebab apa kita nak simpan dalam bentuk emas? Sebab emas ni kalau kita simpan, kita rasa tak ada duit pun, kita rasa tak berduit. Bila kita rasa tak ada duit, kita pun tak berbelanja lah, kita pun tak belilah bukan-bukan. Contoh, kalau kita ada 1 dinar, harganya lebih kurang RM2,000, agak-agak sanggup ke kita nak jual 1 dinar kita tu semata-mata nak pergi beli vape, nak pergi beli rokok, nak pergi lepak mamak, nak beli teh tarik? Mustahil. Jadi sebab itulah ramai penyimpan emas bawah saya berjaya ada tabungan bila bermula tukar kaedah simpanan kepada simpanan emas. Jadi tuan-tuan perempuan yang dekat luar sana, siapa yang belum lagi ada simpanan, cuba tukar kepada simpanan emas. Jangan takut, jangan segan, mulakan. Cuba dulu. Bila cuba barulah tahu jadi ke tak. Macam mana nak bermula? Mudah je. Boleh tekan link di bio, isi beg biru, ataupun tekanlah link yang mana saya tinggalkan. Jom bersama saya dan Public Gold, jom kita simpan emas.